Tengok ni guys, Jetour T1 finally dah dilancarkan di Malaysia. So let's check out apa yang lain dari T2. Untuk Malaysia kita ada dua variant, T1 1.5 front wheel drive dengan harga bawah RM130,000 sahaja dan T1 2 liter all wheel drive pula RM147,000. Dua-dua pun dah termasuk waranti kereta 7 tahun dan waranti enjin 10 tahun 1 juta kilometer. Plus masa launch ni ada early bird rebate RM2,000 lagi. Harga ni boleh tahan menarik lah untuk model SUV yang jauh lebih besar dari Honda CR-V pun. Dan walaupun ini adik kecil kepada Jetour T2, saiz badan dia yang ni sebenarnya lagi panjang. Kalau banding harga T1 2 liter dengan T2 2 liter enjin sama, yang ni RM10,000 lebih murah. Anyway, selain harga, perbezaan paling besar antara dua model ni is obviously styling. Kalau yang T2 tu dia nampak jauh lebih rugged, lebih berpetak macam China punya Land Rover Defender. T1 ni pula dia lebih bulat, nampak macam SUV konvensional lah. But at the same time, dia jauh lebih rugged kalau banding dengan Honda CR-V biasa. Tengok bumper dia semua full black saja, macam lah proper off-roader. Tapi secara teknikal sama dengan Jetour T2, model ni tak adalah hardcore mana. Chassis dia pakai unibody juga, monocoque biasa, bukanlah leather frame macam The Tank 300. Dekat belakang ni pun T1 jauh lebih konvensional. T2 tu dia punya tailgate buka ke tepi macam Defender dan the G-Wagon. Yang ni buka ke atas macam SUV biasa. Plus dia tak ada an external spare tire juga. Tire spare dia tu bawah lantai boot. Next, antara dua variant ni perbezaan dia tak banyak. Yang 1.5 pakai wheel lebih kecil sikit, 18 inci. Yang 2 liter tu 19 inci dengan design pun lagi lawa. Dua-dua pun pakai tayar GT tapi model lain. 1.5 GT Comfort, yang 2 liter GT Control yang bagus sikit lah. But anyway, dua-dua pun pakai tayar SUV biasa, bukanlah the off-road tayar macam T2. Selain tu, dua-dua variant sama sahaja. Versi murah pun ada side step di bawah, roof rail di atas, lampu depan dan belakang full LED. Yang kurang best satu je lah, grill T1 ni tulisan Jetour dia tak menyala macam T2. Masuk dekat dalam, kabin T1 ni nampak lebih kurang sama dengan the T2, tapi dah tak ada lagi grab handle di tengah, digerakkan ke depan pula macam the G-Wagon. Yang unik sikit, T1 ni dapat highlights warna oren pula. Overall, interior Jetour ni rasa jauh lebih mewah, lebih berkualiti lah kalau banding dengan Honda CR-V yang biasa. Dia punya kaca pun tengok, dua lapis dan bukan saja di depan, belakang pun sama. Plus, skrin tengah ni lengkap dengan Apple CarPlay, Android Auto semua dan dia ada butang fizikal juga untuk adjust aircon. Yang kurang best, sama macam T2, cermin belakang ni masih lagi full manual. Antara dua variant T1 ni, versi 2 liter tambah sunroof di atas dan powered seat di sebelah kiri dengan leg rest. Skrin tengah pun saiz lain, yang 2 liter lebih besar. Dan last sekali, yang lebih mahal, dapat speaker premium jenama Sony. Ruang belakang cukup luas, legroom and headroom, tapi kerusi dia a bit flat lah. Bahagian dalam pintu belakang ni pun plastik keras saja, but at least masih ada ambient lighting lah. Boot dia pula, Jetour cakap T1 ni ada 574 liter, lebih kurang sama dengan T2. Tapi secara jujurnya saya cakap, I don't think it looks that big lah. Yang bagusnya, dua-dua variant pun ada powered tailgate and at least T1 ni ada proper tonneau cover. T2 tu tak ada. Next, engine versi yang lebih murah ni pakai 1.5 liter 4 cylinder turbocharged engine dengan 170 PS, 270 Nm torque. Gearbox dia pula 7 speed DCT tapi front wheel drive sahaja. Bayar lebih sikit dapat enjin 2 liter turbo dengan 245 PS, 375 Nm torque. Gearbox sama 7 speed DCT juga, tapi yang ni ada all wheel drive dan dia ada lebih banyak off-road driving modes. Last sekali, safety semua sama. Dua-dua pun dapat 6 airbag, full ADAS lengkap dan 5-star ASEAN NCAP crash safety rating. So ni dia guys, Jetour T1. Korang rasa harga dia cukup murah ke tak? Dan korang nak tak pilih model ni over a T2 ataupun Honda CR-V? Tulis kat bawah.